Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini topik yang important about kita kaum muslimin di 3 negara ini, iaitu Singapura, Malaysia dan juga Indonesia, yang agak hot, saling menghina, saling menghujat, saling uh, banyaklah terjadi selisih faham, bermusuhan, mencaci dan sebagainya. Okey, kita berpecah Muslim ni 3 negara yang tadi saya sebutkan. Kita berpecah dan bermusuhan kerana kita obey dan tunduk dengan apa yang orang kafir ciptakan, iaitu sistem yang mereka ciptakan. Kita obey dan tunduk, obey kita tunduk dengan ajaran dan cara orang kafir. Tapi kita punya banyak alasan untuk obey atau untuk tunduk pada perintah Allah dan Rasul. Itulah masalah kita. Saya nak share satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar untuk expedition, keluarlah travel expedition. Orang Melayu kata expedition. Okeylah, expedition lah. Okey, seperti biasa rombongan tu membawa persenjataan bersama mereka. Rombongan itu terdiri daripada 2 kaum, iaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Okey, seperti yang kita tahu, Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan akidah dan menyebarkan Islam. Kaum Muhajirin adalah kaum pertama yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Mekah. Manakala kaum Ansar adalah para penolong atau supporter ataupun penyokong. Penyokong, mereka adalah orang penduduk Madinah yang memeluk Islam dan menyambut serta membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang-orang itu dulu dikenali sebagai Yathrib. Okey, orang-orang Yathrib. Mari kita lihat surah Al-Hasr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya, dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, iaitu orang Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, iaitu orang Muhajirin, dan mereka kaum Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, iaitu orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seterusnya, di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'da lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalika fawzul azim." Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa mereka adalah saudara, iaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin, saudara se-Islam. Tidak ada perbezaan antara mereka, warna kulit, bangsa, kaum atau kedudukan. Di dalam perjalanan mereka, waktu mereka pergi expedition, ada seorang lelaki
lelaki muda daripada kaum Muhajirin, umur dalam belasan tahun lah, lelaki muda belasan, between mungkin 16 sampai 20 lah, around that. Because dia tak letak spesifik di dalam hadis umur dia berapa, tapi lelaki muda. Okey, dia dikenali sebagai seorang yang suka bergurau, suka mengejek-ngejek orang, tapi dia juga annoying, menjengkelkan orang. Dia very annoying. So mengganggu orang sana sini untuk jadikan bahan untuk dia joking, untuk dia bergurau. Dia pun datang kepada satu orang pemuda Ansar pun dalam belasan tahun. So orang lelaki pemuda Muhajirin tadi yang belasan tahun datang kepada seorang pemuda Ansar dan memukul dengan pelan, macam tap gitulah, memukul dengan pelan di punggung lelaki pemuda Ansar itu di hadapan semua orang. Lalu dia pun ketawa. Jadi dia dah pukul terus dia ketawa. Pemuda Ansar tu pun jadi marah dan kecewa dengan perbuatan pemuda Muhajirin itu. Dia rasa diri dia dipermalukan di hadapan semua orang, mengaibkan. Lalu terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Pemuda Ansar itu sangat marah, lalu dia pun berteriak, dia panggil, wahai kaum Ansar, kaumku, wahai kaumku, kaum Muhajirin, iaitu budak lelaki tadi, kaum Muhajirin melakukan sesuatu pada kita. Okey, apa yang berlaku ialah dia telah mengubah pertengkaran antara mereka berdua menjadi satu konflik perkauman. Okey, boleh nampak tak? Dia dua orang aja ada masalah. Dia bila dia berteriak memanggil wahai kaumku atau wahai kaum Ansar, kaum Muhajirin. Jadi dia menggunakan kaum pula menjadikan konflik, perkara yang kecil itu menjadi konflik yang besar antara perkauman. So apabila kaum Muhajirin terdengar teriakan itu, mereka pun berkata, wahai Muhajirin. Diorang pun dah berdiri, kemungkinan diorang pun dah mula bersedia, wahai Muhajirin. Mereka terlupa pesan Rasulullah SAW bahawa mereka adalah saudara, tidak ada perkauman, tak ada apa-apa yang memisahkan antara orang mukmin. Tapi mereka telah merendahkan kedudukan dan darjat mereka sebagai saudara se-Islam. So itu problemnya. So Rasulullah SAW berada di dalam kemah, camping waktu berehat. Apabila Rasulullah SAW mendengar that commotion, terdengar pertengkaran, mendengar suara lah, pergaduhan atau pertengkaran itu, lalu Rasulullah SAW mengambil dia punya top, jubah dia, memakai dia punya top dan bergegas keluar daripada kemah tanpa memakai alas kaki. That means dia rushing, dia cepat-cepat keluar. Lalu berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, inilah panggilan jahiliah, inilah dakwah orang jahiliah. Apakah kalian hendak membawa kembali setelah kalian beriman kepada Allah? So kenapa Rasulullah katakan begini? Kerana banyak peperangan di tanah Arab dahulu terjadi kerana perkauman. So apabila mereka mendengar apa yang Rasulullah katakan itu, mereka pun berhenti, macam tersentak dan berhenti. Rasulullah SAW pun bertanya kepada mereka yang berdua tu, ataupun tanya orang-orang kat situ, apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita mereka, Rasulullah SAW pun berkata, da'uha fa innaha muntina. Okey. Yang bermaksud kerana ianya akan merosakkan. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila ada binatang mati, contoh tikus. Ia akan mengeluarkan bau yang busuk. Baunya menyebar merata-rata, lalat, ulat, semua akan berkumpul. So kalau kita masih bermusuhan dan merasakan aku lebih baik daripada negara sebelah, negara tetangga. Contoh so kita akan merosakkan dan kita akan mengundang lalat, iaitu netizen atau orang-orang yang benci pada Islam, yang akan membuat keadaan semakin buruk. Itulah yang dinamakan muntina, benda yang rosak. Apa yang Rasulullah SAW ingin mengingatkan kita adalah soal perpecahan. Once kita lafazkan, ia akan menetap di dalam hati dan di dalam ingatan kita. Dan itu menjadi satu penyakit yang akan mencetuskan permusuhan
dan perpecahan antara kita umat Islam. Ini akan mengundang musuh Islam untuk mengadu domba dan tertawa pada kita umat Islam. Kisah yang I baru share tadi adalah satu pelajaran untuk kita renungkan. Jadi, tugas kita adalah apabila kita nampak posting yang boleh mencetuskan permusuhan antara kita umat Islam, kita wajib menasihati orang yang membuat posting itu. Contoh, ada satu orang buat posting, dia kata negara Singapura tengah bankrupt, tengok banyak kedai dah tutup, dah hancur. Ini kita boleh tahu sesuatu yang sesuatu kebodohan atau penipuan atau satu fitnah. Ataupun kita jangan katakan negara lah, kita boleh katakan lihat kaum ini, orang bangsa ini, bangsa negara tetangga kita. Kalau kita tak ada pekerja yang daripada negara kita, negara dia tidak akan maju. So bila kita nampak perkara-perkara seperti ini, kita wajib menasihati orang yang membuat posting itu. Kita DM dia, jangan komen kat situ. Kita cuba tutup aib dia, kita pun tak ada rasa riak ataupun ujub. So kita jangan komen, jangan orang tahu pun siapa yang menegur. Kita menegur dengan cara baik, kita DM dan sampaikan dengan dia, nasihatkan dia, suruh delete posting itu. Kalau tak jalan juga, kita juga boleh report kepada Facebook ataupun TikTok ataupun Instagram punya feedback, boleh report supaya posting itu dihapuskan. Bukan kita juga ikut menambah-nambah, memaki dan menghina antara kita. Apa yang kita lakukan sebenarnya sudah tercatat di dalam sebuah hadis bahawa satu hari Rasulullah SAW naik ke atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang tinggi, "Wahai sekalian orang yang mengaku Islam dengan lisannya padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Janganlah menjelekkan mereka. Jangan mencari-cari kekurangan mereka. Sebab barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya yang muslim, nescaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah cari-cari kekurangannya, nescaya Allah akan membongkar aibnya dan mempermalukannya walaupun dia berada di dalam rumah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, juga daripada sanad dia daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. So, kita boleh lihat dengan tegas Rasulullah SAW memberi peringatan serta amaran dengan mengatakan, "Wahai sekalian orang yang mengaku Islam dengan lisannya padahal imannya belum masuk ke dalam hatinya." So siapa tu? Kitalah, orang-orang yang mengaku kita Islam, kita orang mukmin, cuma kat mulut tapi tak masuk dalam hati, kerana dalam hati kita ada sifat hasad, iri, dengki, riak, sombong, ujub, sifat-sifat yang tak bagus. Okay. Hadis tu juga Rasulullah SAW mengingatkan kita atau memberi amaran, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kita sakitkan hati orang lain. Tak kira lah, kalau orang kafir pun kalau boleh jangan. Antara sesama manusia ni, we talk about muslim, kita menyakiti hati sesama kaum muslimin. Yang ada kata, engkau masuk negeri aku tak tahu bawa kereta, dia hina. Engkau negara Yahudi, engkau negara low IQ, so many things. So apa yang kita sebenarnya buat? Kita, di manakah keimanan kita? Inilah antara sebab kenapa saya stop watching sports ataupun stop dengan semua sports, especially bola. Kerana sports, especially bola, kita umat Islam bermusuhan, saling menghina, saling memaki, menjatuhkan maruah, menjatuhkan harga diri seseorang antara kita. So kalau kita ini, I kasih contoh bola, kita support Man U, yang lagi satu support Liverpool. Liverpool menang ke Man U menang, dua-dua ni saudara se-Islam akan memusuhan, akan mencaci, akan mengejek, akan menyakiti hati. So apa yang kita dapat daripada sini? Kita support orang tu tak kenal kita pun, footballer tu tak kenal kita pun. Kalau kita mati, mereka pun tak akan doakan kita dan tak dapat beri manfaat pada kita. Tapi kita sesama umat Islam, kita saling mengejek, menyakiti hati. Kalau bola antara Asia pula, antara contoh Singapura dengan Malaysia, ada yang panggil anjing, ada yang panggil Yahudi, ada yang kalau dengan Indonesia dipanggil low IQ dan sebagainya. Kalau bola di dalam negara sendiri,
seperti Geylang United ke mana, ataupun Johor United, ataupun kalau dekat Indonesia adalah kelab-kelab, sehingga mereka bergaduh, memukul, menyakiti antara sesama Muslim sehingga membakar stadium. So apa yang kita lakukan? Kita suka sport sehingga kita menyakiti sesama Muslim. So kita ada kesombongan seteriak di dalam diri kita. Kita rasa kita lebih pandai, lebih tahu, lebih bijak. Kita mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, lalu kita mengutuk, menghina kaum Muslim di negara jiran. So seperti yang tadi I katakan, ada yang menghina ni negara Yahudi, support Yahudi. You all tak fikir ke di situ ada umat Islam, dan apa rasa mereka apabila mereka dilabel sebagai kita termasuk orang yang support Yahudi, padahal kita orang Muslim dan kita tak support Yahudi. So you all tak fikir kat situ, you all tahu mengeluarkan kata-kata tanpa memperdulikan, dan ini juga dosa antara sesama manusia akan dituntut di akhirat nanti. Kita jangan fikir hanya di social media kita lepaskan, kita puaskan hati kita dan itu selesai. Ini tidak akan selesai. So padahal kita ni, tiga-tiga negara ni, kitalah orang-orang yang saling mendoakan kaum muslimin dan muslimat di dalam masjid dan juga di rumah. So kita termasuk orang-orang yang saling mendoakan sesama muslim, tapi kita di luar, kita menghina, mencaci, merendahkan, menghujat dan banyak lagi menyakitkan hati orang semua. Kita membuka aib orang dan Allah akan membuka aib kita. Itulah yang Rasulullah SAW pesan. Ingat, Allah akan membongkar aib kita dan akan mempermalukan kita walaupun kita berada di dalam rumah. So faham kat sini? Okay, I try jelaskan bagaimana Allah membuka aib kita walaupun kita cuba menyembunyikannya tanpa orang mencari-carinya. So orang mencari-cari tu different. Dia tak ada salah tapi dia cari, oh ini salah, ni salah. Yang betul semua dia tak salah. Dia tak point out. Tapi satu kesalahan dia akan mencari untuk menjadi satu bahan untuk menghina atau merendahkan. Tetapi apabila Allah membuka aib seseorang, dia tak perlukan kita mencari-cari. Orang itu, Allah sendiri membuat orang itu membuka aibnya sendiri. I kasih satu contoh. Kerana kesombongan, kita mula komen something, kononnya kita lebih bijak, kita lebih tahu. Sebenarnya kita menunjukkan kebodohan kita pada publik. I kasih satu contoh. I buat satu video dan I terlupa untuk membuat mirror. Mirror maksudnya kalau menggunakan front camera, gambar dia terbalik. Tangan kanan kita akan lihat seperti kita mengangkat tangan kiri, sebenarnya tangan kanan. Tapi kalau I flip, baru boleh nampak I gunakan tangan kanan. So, I mengangkat, contoh I angkat susu kambing, ni susu kambing. I angkat susu kambing di tangan kanan dan minum. Tetapi di video, I terlupa untuk edit dan flip. Jadi apabila seseorang melihat, dia melihat I menggunakan tangan kiri. Seperti I menggunakan tangan kiri. Dia pun komen, dia kata, minum menggunakan tangan kiri seperti syaitan. Okey. Ini kerana kesombongan, dia merasa dia lebih bijak dan dia nak tunjukkan dia lebih pandai untuk mengajar orang. Allah sebenarnya membuka aibnya, menunjukkan kebodohannya, seperti orang-orang yang faham tentang video akan melihat dia ni bodoh ke? Dia tak tahu ke ini mirror, orang buat video sebenarnya tangan kanan, mustahil orang ni minum tangan kiri. Jadi dengan komen itu, dia menunjukkan kebodohannya seluruh dunia, orang yang faham bahasa Melayu. Okay, itu salah satu cara, salah satu dia ada banyak cara. Cara Allah tu kita tak tahu. Tapi ini salah satu cara. Biasanya orang-orang yang ada sifat iri, hasad dan ada sifat sombong yang akan kerana sifat iri dan hasad itu mereka menghina dan menggibah. Okey, punca gibah adalah kerana iri dan hasad. Kerana dia ada iri dan hasad, dia menceritakan tentang orang lain kerana dia tak puas hati. Contoh orang ni lebih baik, mungkin keluarga dia lebih baik. Kerana iri dan hasad, dia cerita dengan orang, dia ni dia macam gini, dia ni dia macam itu. Dia cerita kerana dia ada hasad. Tapi cara dia ceritakan, dia nak tunjukkan konon-kononnya dia tu baik. Jadi dia cerita, oh aku tak kisahlah dia kalau keluarga dia gini, bagus ke, aku tak kisah. Dia tunjukkan dia baik, tapi sebenarnya tujuan dia ingin menyampaikan. Okay, so kita jangan, tak perlulah nak menyampaikan sesuatu yang tidak ada urusan dengan diri kita. So,
Apa yang mereka lakukan, mereka memakan daging saudara mereka sendiri, iaitu menggibah. Kerana sifat itulah hasad dan iri. Menceritakan keburukan orang lain kerana dia ingin merasakan diri dia tu lebih baik. So, jangan sesekali membuka aib orang oleh kerana iri, hasad dan merasa diri itu baik. Orang lain, uh, diri itu lebih baik daripada orang lain. Kerana ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia. So, from today onwards, bermula daripada saat ini, detik ini, hentikan permusuhan antara umat. Kerana Allah dan Rasulnya benci pada permusuhan antara sesama umat. Setiap kali kita nampak posting yang menjatuhkan atau menghina antara sesama Muslim, kita wajib hentikan atau report. Bukan bergabung, continue memusuhi antara sesama umat. So, until we meet again, fi amanillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.